Saya simpan benda ni lama lah. Saya dulu macam-macam kerja sebab contohnya, contoh saya pernah bekerja dengan tabung haji, pergi hantar wang umrah, duduk di Mekah, book hotel, kan? Haji dah ni balik ni. Masa ni umrah dan haji lah. Lepas tu saya bertugas sebagai freelance. Kita nak berkenalan dengan peserta talent kita ni. Pada sudut kanan, apa nama? Assalamualaikum. Nama saya Fatih. Boleh panggil saya Tiger Teh. Okey. Yang baju senang ni? Bukan senang. Aduh. You ni. Akhirnya. Yang ujung sekali. Kenalkan diri. Saya Bat Roy. Orang Kelantan panggil Roy Kelantan. Oh. Boleh buat bukan? Di luar di Sabah. Muda dulu. Sama-sama. Mama sikit lah. Okey, pengalaman apa? Sekarang buat apa? Abang Zack. Oh, saya sekarang ni buat macam sikit-sikit lah, berlakon drama sikit, iklan sikit, filem sikit. Tapi itulah semua sebagai extra lah, talent extra. Berdialog ada sikit-sikit lah, tak lah banyak sangat. Kebanyakannya saya tolak lah sebenarnya dialog ni, sebab saya rasa macam saya belum sampai lagi lah untuk berdialog panjang-panjang ni. Sebab agak kesukaran daripada saya lah untuk menghafal dialog. Okey. Jadi kebanyakan yang saya dapat tu saya tolak. Kalau bagi kat orang lain kan? Bagi kat orang lain. So tak tahu lah, mungkin pertengahan tahun ni ke saya kena cuba jugalah macam mana pun untuk masuk ke level yang lebih sikit lah, yang ada dialog panjang-panjang sikit ke, kan. Itulah kita lah. Saya nak tanya pasal kehidupan pula. Kehidupan. Apa yang penting dalam kehidupan? Makan, mandi, tidur. Ada kehidupan saya yang paling penting sikit cinta. Cinta betul. Cinta. Tak ada cinta tak boleh hidup lah. Tak ada kita tak boleh hidup. Oh, dah siap. Cinta. Sekarang ni siapa? Yang mana? Yang Roro cakap tadi kan. Yang playboy ke siapa? Terus ada salah lah. Mana pernah dikecewakan ke? Pernah? Dikecewa tu normal lah. Biasalah. Mana ada orang tak pernah kecewa kan? Mana ada. Nak minta tolong share sikit kenangan cinta yang boleh tekankan sampai akhir hayat. Ayat-ayat tak tentu lagi. Belum ayat-ayat lagi. Cinta yang paling Sampai akhir. understanding lah. Understanding, percaya, saling memahami kan. Daripada situ lah beralah tu lagi, beralah sebab kita kalau ada yang dah ada isteri lah kan, yang penting macam lelaki ni kena banyak sangat beralah. Kalau kita tak beralah kalau kita punya ego, kita masih lagi kita pegang ego kita, Sebab macam kita buat salah, kita mampu lah buat salah tu. Yalah kan ego kan. Ego lain, pasal ni betul lain. Kalau ego ni macam kita ada macam tu yang macam mana pun kau kena ego aku yang tu kan. Tu macam ego sikit kan. Cemburu tu biasa lah. Cemburu tu biasa. Kalau ada cemburu lagi bagus. So that kita tak macam terlepas sangat. Balik lambat ke apa? Balik lambat. Jumpa perempuan lain lah ni, lambat ni. Tapi itulah, bila kita berada situasi macam tu, kita kena bagi, katalah siapa yang ada wife kan, kena bagi reason yang baik, and then kita jangan kecewakan dia. Dia tak curiga lah. Ya. Bukan lah. Contoh tak tahu lah, dia belum macam tu lah. jangan ada sikap macam tu lah. Tak boleh lah. You have to be honest lah. Itu yang paling penting. Jujur sabar. Jujur, sabar banyak-banyak, beralah banyak-banyak. Itu yang paling penting sekali. Dah lama dah tidur luar. Sebab kalau nak cerita, kalau perempuan ni dia diciptakan Inggeris tulang rusuk yang bengkok. So kita nak Tak boleh. Tak boleh. Sudah. Memang tak boleh. Sekali dia dah memang tulang tu bengkok, memang dia tak boleh nak straight. Tapi lelaki yang straight ni, yang ada ni, dia lah yang kena bala. Dia pun tak bala. Kalau dia tak bala, you pun tak bala, habis lah.
Macam mana pun lelaki ni kena bola. Macam tu lah. Ingat tu. Boleh tak share kenapa orang muda yang sekarang ni banyak perceraian? Banyak cerai. Baru setahun. Macam musim tak? Yang cerai apa sebab perceraian? Sebenarnya tu lah kita yang kita nampak cerai-cerai ni yang paling tinggi sekali macam hati-hati sah orang kenal kan. Tapi sebenarnya Kenapa sebenarnya? kalau dalam kajian yang ada orang pernah buat, kalau you pergi hari ni ke mahkamah syariah dalam kes perceraian tu, awak akan tengok kat situ umur 60, umur 55 Ada. Oh, Cemburu. umur 70, bini 65, padahal hidup dah 50 tahun dah nak cerai tu. Ada benda tu kan. So kita Kenapa sebenarnya? Anak dah ramai kan? Kan? Punca tu betul lah, understanding tak ada dan Ada sepahaman. Tapi pelik. Ada sepahaman tapi kekal sampai 60 tahun. Ada. ada tu kata malah lagi cantik kan, macam yang contohnya kan, daripada katalah kau dah umur 40 tahun kan, macam baiklah dia ada juga, kalau dia tak ada tu pun tak ada. Background itu lah. So kita tanya pula cara Fatih kita. Kita pula kenapa ni ada apa ke? Cinta apa? Masuk rasa Ceraian ke apa? oh dah kita percaya Tak ada. dah lah kenapa ya? Pernah ditolak cinta ke? Pernah yang makan kahwin lah. Cinta tak ada berbalas. Ataupun kau cinta tak terbalas tu dah banyak kali lah. Tu yang pilih untuk orang cakap single je lah. Single is better. Walaupun kadang-kadang itu cakap tak sunyi, tak seksi gitu lah cakap. Tapi perempuan lah, kita pun ada kawan perempuan yang kita dapat lah, kawan rapat kan baik. Cuma tak sampai ke tahap nak bercinta, tak ada. Kita hormati satu sama lain tu je lah. Kadang-kadang kalau kita tahu, kadang-kadang kawan tu orang kata jodoh kita. Mana? Dia dah kenal lah kita, dah tahu keperangan kita macam mana. Dia tu ramai yang berlaku. Daripada boleh. bercinta yang orang luar, dia macam tadi, baru jalan. Itu pengalaman lah. Kalau boleh kan, kita nak hubungan tu sampai akhir hayat. Semua orang lah macam tu, tapi yelah kita ni hanya merancang. Tuhan juga menentukan. Macam tu juga yang berlaku ni kes perceraian, selalunya artis kan, selalunya baik kita tengok kan. Apa yang tu cakap, apa ni, move on je lah. Buat je biasa lah, macam enjoy je lah life lah. Tapi perasan tak, bila dia cerai dia, itu cakap buruk ni, tapi macam lelaki dia senyap. Tahu tak sebab apa dia senyap? Dia macam menjaga lagi aib, dia jaga aib. Lelaki fikiran yang matang. Itu kita berlaku masalah, dia banyak diam. Perempuan fikir sikap. Jadi masalah ni yang mudah terkeluar. Orang selalu cakap kan, orang selalu komen macam apa, dia orang ni Tuhan lah senang tipu. Dia orang macam tu kan lah. Lelaki ada dini juga, peraya ada dini. Ya. Walaupun dia sama-sama, bila dia meletup, yang kita balik dia besar. Tapi sabar. Itu kelebihan lelaki. Benda kecil-kecil, dia pergi beli jam mata je. Tapi setiap hari orang sebut ke kita, lama-lama kita, itu dah juga kan. Manusia macam tu lah. Kita tak ada kata lah, kita boleh sabar saya tak ada. Kita ada ini. Manusia normal ni banyak kekurangan. Tapi kelebihan lelaki ni, dia tertindak sesuatu kata saudara, dia fikir dulu. Kita jaga air keluarga, jaga air kiri, kanan, depan, belakang, sebab kira panjang. Perempuan tak? Tak. Lepas tu kadang-kadang perempuan umur 50 pun ada yang tak matang. Ya. Umur ni bukan main terana yang matang. Betul tak? Mindset dia. So kalau nak pilih perempuan, pilih yang macam mana? Kalau saya lah, tapi saya memang pernah kecewa tu biasa ada rumah kan. Tapi kalau saya pilih perempuan yang penting dia jaga sekolah, jaga agama, otomatik dia akan jaga air lelaki.
Ada agama. Rupa tak penting lah, rupa tak penting. Apa nombor dua. Kedua. Kita ada ni. Boleh je buat. Itu susah nak buat. Tak salah. Sebenarnya yang penting duit. Lelaki tu yang penting kena ada duit. Baru rupa cari kita. Ya, betul. Kan? Betul. Kadang-kadang perempuan ni ada juga dia kata tak perlu kena lelaki. Ada. Tapi Susah nak jumpa lah. yang susah macam saya pernah jumpa kelihatan pernah jumpa dia tak nak duit. Yang penting duduk dengan dia sekali, jaga family dia sekali. Itu je buat lah. Ya, saya kata ada. Ada tapi Kalau kat bandar raya susah memang jumpa. tak ada. Pandai Tak susah. kampung ada. Tapi saya tolak. Saya tolak apa? Tak, tapi saya kita ada pilih yang lain. Kita ingat pilih yang lain. Kita pilih ni tak betul. Yang ni tu, sikit-sikit tu. Dah betul. Kita pilih kita betul. Rupa silap. Kawan saya yang ambil. Oh, main mu lambat lah. Kita kata pilih kita yang betul. Mana? Mesti mu memilih jugalah. Maksudnya. Memilih tu normal. Tahulah. Saya dah kali dah. Tapi kita pernah pilih. Yang wanita yang cantik, wanita yang cantik, wanita apa nafsu yang kita nak, semua pertengah jalan. Sebab perempuan ni apabila dia rasa umur cantik, tak akan cari yang lebih lagi. Betul lah. Lagi dia kita ni sesuai dengan di masa tu. Masa tu. Masa tu. Satu. Maknanya Memang apa lah. dia nak, kita boleh tunai apa dia nak tu yang nak jadi. Tetapi apa masa dia nak cari lebih lagi. Tak? Okey lah. Hari ni pakai BLW 5,000. Mungkin 5 tahun lagi nak pakai BLW 20,000. Dia ada rupa. Dapat kita cari. Itulah. Rupa yang cantik ni jarang je setia. Tapi menyesal kan? Dia kena dapat orang lain. Menyesal tak? Menyesal tak? Pas dia kata, fikir saya tu. Fikir Menyesal lah tu kan? saya kata saya tu. Jangan lambat. Bapak macam ni jangan lambat. Kalau lambat, melepas. Cuma satu je lah, jangan salah buat pilihan. Salah buat pilihan. Apabila dia ada agama, dia kata tolak. Bagi saya deh. Dia akan jaga kita. Itu setia. Betul. Agama nombor satu lah. Agama dah kurang. Agama nombor satu. Agama dah kurang. Tolak dah kurang. Dia hidup dia enjoy. Dah. Tu kawan dia. Macam lah dia berkata. Kawan dia pakai dia yang mahara tu. Tik bujang. Tik bujang. Tik bujang. Jangan kita. Kita ni pengalaman ya. Yalah bukan mana. Kalau kita jangan pilih rupa. Pilih hati. Yang penting. Rupa ni tipu. Fake. Make up. Dia tipu kita. Tapi kalau kita ada rezeki kita boleh je. Kita nak cocok sini, cocok sini.